cepat ke telefon pintar anda 019-334-255. Baik, 7.36 minit pagi. Jadi untuk anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya di TV. Sampailah ke pukul 12.30 hari ini. Hujung-hujung dah, hujung-hujung bulan Jun. Jadi untuk anda yang dah merancang perjalanan untuk insya-Allah selepas ini diberikan kesihatan yang baik dan juga umur yang panjang, amin. Okey, jadi kepada anda, yelah tadi kita tahu telefon kan. So hari ini topik kita sedang bincang apa makna sebenar rehat bagi anda yang dengarkan kami di frekuensi 100.9 dan juga untuk anda yang dengarkan di RTM Klik, di mana juga anda berada, boleh call saya di 03-2287-303-0287-3204. Tapi untuk anda, sebelum tu ada juga fakta ni tentang rehat. Ada fakta menarik tentang rehat, umur dan juga saintifik, di mana rehat bukan sekadar tidur, ini termasuklah rehat ini dan bukan sahaja dari buku ataupun kajian sekret okey. Jadi kepada anda yang kita pun perlu maklumkan bahawa hari ini hari Ahad, so makna sebenar Assalamualaikum, selamat pagi. Siapa ni? Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Cik. Kaila, are you a patient ke or what?